Ini wah, ada air mengalir sini. Kat tengah-tengah tu je yang okey sikit lah. Harap-harap ada ikan ni. Ni balinan yang pertama dekat Sungai Perak hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni. Ni boleh main peram ni kawasan ni. Tapi kereta kena parking jauh sikit. Bukan jauh sangat lah, tapi kena menapak lah sikit. Ha tu kereta. Panas tu memang panas lah. Main sawit peram lah. Okay geng. Assalamualaikum geng. Aku dah sampai kat Sungai Perak pagi ni. Hari ni baru 4 hari bulan 3 pukul 9 aku sampai kat sini. So cubalah. Tapi nampak gaya ni air mengalir laju sini. Macam boleh main sawit peram. Aku ingat nak try pakai sawit peram lah. Oh. Okay kan, stay tune. Tengok apa hasil di pagi ni. Kalau okey aku stay, kalau tak aku pindah. Aku nak cari laut hari ni. Untuk episod yang ke 60 mungkin. Stay tune geng. Jebat, My Jebat channel. Ikan geng. Ikan. Kasar. Kasar geng, kasar. Ingat tadi ikan. Kali Injuk-injuk je. Dapat tahu. Kasar. Penghalang kot. Kasar ni. Kasar geng. Bawah. Ui, tepatlah geng. Dapat besar. Astaghfirullahalazim. Ingat tadi ikan. Ambil kau. Tu dia rezeki pertama pagi ni. Allah nak bagi. Besar geng. Bapak besar. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Umpan dedak ni. Hari ni aku main 4 dulu. Tengah-tengah dua ni sawit. Yang ini dedak. Yang ni dedak. So yang ni ada goyang. Ada goyang. Tak tahu ikan apa ambil. Tapi ada goyang lah. Dua-dua ni goyang tadi ni. Tu nampak. Sama ada dia tengah makan lagi ke ataupun dia dah kena lah. Biar dulu kot. Tapi kadang-kadang yang jenis-jenis macam ni saiz tu. Tak nak ambil, tak nak. Tak tahulah saiz ke tak. Tapi kalau banyak goncang tu takut dia kecil lah. Ambil ke tak? Tengok. Ringan ya. Dah dulu lah. Dah dulu. Gang ni ada kan? Ni ada. Dah berbunyi. Dia slow je dia bunyi. Loceng dia pun nampak tak nampak je. Kalau besar alhamdulillah lah. Tapi dia main ikan lah. Kita cuba angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah tu. Weh, kasar bang. Kasar. Hei, senyap. Aduh. Dia dah lari tadi. Aku rasa ikan dia. Ada ke tak ada ni? Oh, lucut. Astagfirullahaladzim. Besar tu. Dapat rasa dia lari tu. Kena geng sebelah ni. Kuat dia tarik tu. Tu ikan apa lampau kot. Aku pakai umpan cekerik ni. Makan. Dia rentap ni. Aduh, tak lekat tu. Aduh, rentak je. Geng, pancir tengah tu. Pancir tengah tu dah bergoyang-goyang tu. Tak tahu ikan apa ambil. Sebab yang tengah tu pakai umpan sawit tu. Dia tengah cuit-cuit ke apa ke, tahulah.
Aku duduk dalam kereta ni panas bang. Tak boleh tahan oi. Ini pun siap bagi basah aku punya topi penutup muka ni. Mata-mata nak bagi rasa segar sikit muka. Oh, terik. Memang boleh hydrate oh. Kena banyak minum air lah. Kena bawa apa orang kata fly sheet kalau nak mancing kat Sungai Perak ni. Oh, kalau tak ada fly sheet terbakar. Aku ada fly sheet hari ni tapi aku tak pasang. Sebab sebenarnya aku nak test je dulu kat sini. Tapi mau makan lah. Nampak kelibat patin tadi tu. Oh, tapi yang pancing yang ini tadi tu dia dah makan. Dia tengah bawa lari tu aku sentap, lepas. Aduh, sayang betul lah. Tak apalah, tunggu dulu lah. Okey, aku berpindah tempat. Nak test sini pula. Tadi kat sana terlalu panas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kat sini lah. Sebab sini pun dalam ni. Walaupun air cetek sekarang. Nampak. Memang dalam. So mengharapkan adalah ikan nak makan kan. Okay, stay tune geng. Tu yang hujung dah kena. Nampak. Tu kecil ke besar tak tahu lah. Tu ada goyang. Kecing. Loceng dah bunyi. Oh, kasar kat tu. Sakok dulu. Like dulu geng. Layan sekejap. Yang kecil itu. Tak kasar sangat dia tarik. Tapi macam ada lah. Kalau dia kecing lagi sekali aku pergi lah ambil. Kadang jenis-jenis macam tu dia tak besar sangat sebab dia kecing-kecing kan. Kalau dia kecing sekali lepas tu dia diam, tu kasar. Yang ni mungkin kecil lah. Abaikan dulu, biarkan dulu. Sekejap lagi aku ambil. Kuat dia tarik. Ini pakai umpan cengkerik. Laju dia makan. Tapi tak lekat ke? Tarik melentik tu. Tapi tali dah kendur tu. Laju pakai umpan cengkerik ni. Dia mau makan, okey lah. Dah dekat pukul 12.30 dah. Aku sekejap lagi nak berhenti dalam pukul 12.30. 12 sampai pukul 1 tu aku nak pergi masjid lah untuk menunaikan solat Jumaat. Tu tali tu bergerak-gerak lagi tu. Tu nampak. Maksudnya ada ikan makan lagi tu. Sama ada ikan tu dah lekat ke atau tak tahulah. Tu rasa macam dah lekat tu. Tali kendur tu. Mana tahu dapat ikan ni lawang ke. Berebut-rebut ikan makan. Umpan cengkerik pakai 3 mata hidup. Diam. Ikan geng. Itu dia. Ikan apa ni? Ikan duri geng. Memang suka cengkerik. Geng. Kawasan ni memang panas lah. Sekarang Sungai Perak ni musim surut, musim kemarau, air memang cetek. So yang ni aku dah pindah untuk kali yang ketiga. Lepas main Jumaat tadi aku pindah kat sini. Dekat Teluk Bakung. Teluk Bakung dekat Padang Kobal ni memang dah ni lah. Ni ada ikan makan lah. Ada ikan makan. Okey. Ada ikan bakar okey lah. Sekejap kita tarik. Kita tarik geng. Ada ikan makan lah. Tak tahu ikan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat sini dia dalam lagi ni. Wih, besar. Kasar geng. Boleh lah buat lauk. Kalau okey aku boleh stay. Allah, lucu pula. Aduh, lucu dah.
Wujud geng. Wujud. Kena dah geng. Kena. Itu baru campak tu. Aku tengah pasang umpan ni. Banyak apa tenggalan dekat area ni. Walaupun air surut, dia masih berkumpul lagi kat sini. Ada tu. Tak aku tarik. Balin dulu. Balin, yang ni ada ni. Sekejap, aku balin dulu. Lepas balin, ambil yang ni sebelah. Sebelah ni ada ikan ni. Sekejap. Kecil besar tak tahulah. Ada. Tak besar, boleh lawan lauk. Aduh, lepas lagi kat situ. Aduh, 2 kali lepas. Aku pasang 6 pancing. Ini dekat Teluk Bakung. 6 pancing pasang. Tu. Ni makan ni. Tu. Tapi ni umpan cengkerik. Umpan cengkerik memang macam tu lah. Panas lagi ni. Sekarang dah pukul 3. Lepas main mak tadi pergi sini. Hasil hari ni tak berapa menarik lagi, tapi nampak macam tempat ni macam okey sikit. Harap-harap dia boleh memberikan hasil lah. Tak tahu lah. Tadi dah makan dah kat sini 2 kali, tapi lucut. Harap-harap lepas ni tak lucut lah. Ok, stay tune guys. Nampak macam tu. Dia macam nak tunduk-tunduk. Ikan ke apa? Ikan ke penyangkut kayu? Lain macam. Yang tu menggoyang. Tadi menggoyang. Tempat sekaligus. Oh, menyangkut kayu kot. Loceng tak bunyi, tak apalah. Kena dah geng. Tu kena dah. Yang nombor 3 tu. Tadi berbalin tu. Ok, aku nak balin dulu ni. Sekejap tunggu. Aku nak balin dulu ni. Tu. Loceng bunyi. Dekat depan ni dia ada kawasan yang dalam tau. Ada yang dalam, ada yang tak dalam. Tapi yang di dalam ni tempat aku balik ni. Bila aku balin tu, dia macam lambat nak jatuh. Tu. Okey. Okey. Kat dah. Ada geng. Ada geng. Ada. Oh. Aduh, kali ke? Cantik ni. Lampam ekor merah. Boleh lah. Banyak pula lampam mengacau. Kena. Aku rasa lampam. Sebelah makan. Lampam ni. Tapi kasar juga. Kasar. Temperas. Baru balik. Kejap aku nak balik ni. Dia makan ni. Tengah nak makan. Petang ni. Kejap aku balik dulu. Lagi. Kejap tak tahu ikan apa. Gaya macam lampam lah. Okey. Hai, ringan je.
Mata kail aku dah tumpul kat sebab beberapa kali aku recycle kan. Tak berapa tajam aku. Ok geng, aku balik dulu lah. Panas sangat lah. Pukul 5.15. Hari ni dah siap berkemas. Nak balik lah. Hasil ada seekor je yang besar pagi tadi. Lepas tu semua saiz 4 jari, 3 jari. Hasil tak berapa banyak sangat sebabnya cuaca sangat panas, tak tahan tu. Lepas tu padang ni memang tenggelam lah. Selalunya air paras ni kan, paras sini sikit. Sekarang turun banyak kaki lah. Memang panas. Tak tahan mancing. Itu sajalah geng. Untuk konten kali ni, hasil pun tak banyak, tapi sekurang-kurangnya aku mencuba. Dan terima kasih untuk korang yang tetap menyokong aku walaupun hasil tak banyak sangat. Nanti balik aku snap lah kot gambar video. Alright geng. Lagipun nak balik awal sebab anak buah aku nak menikah malam ni. So 5 suku dah balik. Anggaran sampai dalam pukul 6. Ok, nanti sampai dekat rumah aku tunjukkan hasil dia. Assalamualaikum. Hasil hari ni, hasil hari ni ada seekor ni je yang besar ni. Boleh lah 5 jari. Yang lain-lain tu kecil-kecil je buat saya goreng. Ok lah. Ini saja hasil hari ni walaupun tak banyak. Cuaca panas, memang tak boleh tahan kan. Ok geng, jangan lupa subscribe, like dan share Majbat channel semua. Terima kasih. Hasil tak banyak tapi masih ada, alhamdulillah.